Hello teman-teman. Oke, selamat pagi. Saya sekarang berada di LCT, Lee Chai Teng Trading Company, membeli atap sebenarnya untuk memperbaiki ceiling yang ada leaking. Banyak bahan-bahan binaan yang ada di sini. Bata semen, besi, ini besi ya. Depo Syarikat Abadi Sendirian Berhad. Oh, ini Syarikat Abadi Sendirian Berhad. Okey. Sini untuk kerja-kerja besi. Pasir pun ada. Memang besar. Apa nama ini? Depo ini. Semua ada di sini. Semua ada barang-barang keperluan rumah. Dibuat di sini. Bukan setakat menjual, dibuat pun. Dibuat di sini. Sana pejabat. Sana kediamannya. Itu tempat parking dan mesin. Parking mesin. Okey, sini kerja-kerja pembuatan. Sini ada macam-macam atap. Ini atap macam ini yang kita beli ya. Warna kelabu tadi ya. Biru ada, silver ada, merah ada sikit, tapi saya ambil yang kelabu. Untuk kita membaiki sebenarnya. Okey. Ini kerja-kerja membuat atap. Kerja-kerja membuat atap di kilang atap. Tes dulu. Ada scratch ya? Ini contoh yang sudah siap ditempah. Ini ada 10 kaki, 8 kaki. Ini sehingga ada 12 kaki ni. Saya tempah tidak panjang, 5 kaki saja. Itu satu mesin. Nyempun pattern gunung tu sama kah dengan sebelah nun? Sama aja? Tiga pattern je. Ini ada yang sudah siap. Banyak mesin tu. Sebelah sana pun ada. Sekejap saja dia buat. Laju.
siap untuk 5 keping. 5 keping 5 kaki. Zinc pun ada. Ini rupa saplet ya, yang belum dijadikan atap, yang belum dibuat pattern. Ini rupa dia. Kalau sudah di pattern, baru dia jadi atap tuh. Ini rupa besi itu. Ada biru, ada silver, ada kelabu. Merah non-stop. Merah tidak ada stok. Forklift. Ini saya ingat untuk buat pancor ini. Gutter. Bukan, bumbung. Hebat mesin ini. Lima keping. Kita punggah dulu. Panas. Kita meripai atap. Kita membaki atap. Sebab di situ ada menakung air, jadi kita tambah atap lagi. Cuaca makin panas. Kita tambah sedikit untuk meripai atap. Berapa inci tak ada? Ada tak? Oh, masih cut. Pagi dah semakin panas. Semakin panas cuaca. Kita membaiki satu persatu. Kita tambah hujung atap supaya air tidak berpatah balik, supaya air bergerak dengan laju. Sebab kalau hari hujan, tempias, angin, dia boleh masuk. Hello teman-teman, ini snack terbaru kita. Makanan ringan, boleh dimakan semasa menonton televisyen, semasa memandu, minum, boleh digunakan untuk makan nasi. Yaitu bunga kantan. Okey, tengok yang merah-merah tu bunga kantan, digoreng rangup. Kemudian kacang tanah, cabai ataupun cili, yang itu cili ya. Cili putih. Cili yang berwarna putih tu. Cabai ataupun cili berwarna putih. Kacang tanah, bunga kantan, pusuk ataupun ikan bilis. Ini kita tambah lagi ikan bilis. Ikan bilis digoreng rangup. Ini kita akan tambah lagi nanti ya. Ikan bilis digoreng rangup. Campur dengan kacang tanah yang kecil, lebih berlemak. Yang itu cili. Yang ini cili ya, cabai. Cabai warna putih. Cabai warna putih ini. Rasa dia pedas manis. Okey, pedas manis. Kita campur sekali. Tengok. Okey. Kita gaulkan lagi sekali.
Ini rasa dia pedas manis teman-teman. Ini struktur dia sudah dicampur. Tengok. Pusuk yang rangup ataupun ikan bilis. Kemudian garam, gula, kacang tanah, bunga kantan, cabai putih, perasa dia Ajinomoto. Okey. Inilah rupa dia. Snack terbaru. Boleh dimakan semasa menonton televisyen, semasa memandu dalam perjalanan, ataupun untuk makan nasi. Sedap ni teman-teman. Pedas rangup. Sedap ini. Saya nak merasa sikit. Pedas manis teman. Okey. Thank you.